Sorok sangat tu. Kenapa kau tak pulang? Kita aja. Anjing lah. Motor Cina sudah sampai. Motor Cina. Aduh mai. Okey, gerak dah. Rasa tadi ada dalam 4-5 orang kot. Rasanya dia nak pergi mandi sungai pula. Aish, kita hidak lah. Anak dekat rumah dah magam. Bini dah kata bila nak balik. Bukan takut bini kita sayang bini. Itu. Macam kita bukan takut bini tu tak? Kita sayang bini, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, mari kita. Alhamdulillah, selesailah tentatif kita hari ini. Sekarang kita pergi ke highway. Ikut highway, bagilah yang geng-geng kelajuan ni lepas gian sikit. Sekarang pukul 4.45. Masih lagi berjalan dengan lancar. Plannya 4.30 kita nak gerak. Jadi okey lagi dah, masih on time. Okey tu. Uish. Sonok sangat tu. Sonok sangat tu lain lagu. Kalau dah kita tinggal baru tahu sonok. Layan sangat Amy tu. Starboy. Subscribe semua. Dia punya channel Arms. Rasa aku lah Arms dia punya channel. Apa? Ha? SXR 150. Oh ya? Ni barisan-barisan yang tak join pergi sungai lah. Mostly lah. Aduh. Masing-masing dah naik SIM. Masuk highway dah. Dia dah regam badan. Aduh. Bersedia dah untuk hilang. Megak dah start dah. Oh, gegar. Angin kuat sini. Santai sangat Amin. Betul melayan tu. Agak pelik ya. Aku set route balik untuk yang kaki-kaki gian speeding ni bantai. Tapi semua santai. Pula dah. Jam juga begini. Oh, jam. Menora ni kalau waktu-waktu gini je memang jam. Sanalah sikit. Leceh lah nak menghadap jam ni. Sebab naik motor. Apa tak biasa. Dulu kat KL boleh lah.
Oh, geng-geng GS ni padu betul demo. Sisi besar tu. Begitu sahaja mereka memotong ya. Aku jaga-jaga juga ni. Lane kanan sekali ni. Demo ni selalu masuk je. Macam ni yang kita takut. Tiba-tiba tu call lane. Aku tak wani laju-laju dekat Menora ni. Pasal jalan dia yang tahu-tahulah. Jalan dia banyak minyak. Alhamdulillah sampai po. Syukur selamat sampainya. Ini ke GBB? Oh bukan, ini geng-geng Harley. Okey, alhamdulillah sampai. Aku bagi jalan highway untuk kamu bulat. Kenapa kamu tak bulat? Jalan kereta banyak. Kenapa kamu tak bulat? Kereta aja. Anjing kan? Anjing kan? Kenapa dah pulang aku seorang? Gila, aku pun tadi rasa panas. Dah motor aku tadi rasa panas naik tadi. Aku pelik. Naik bukit tu sakit. Ya. Tak naik bukit tadi betul-betul. Turun elok dah. One eternity later. Cina sudah sampai. Motor Cina. Member kita Gishi dia patah. Nasib baik ada motor Cina Man Nasib baik ada motor Cina. Oh, save the day. Baik oh. Aduh, ai. Apa problem ni? Aduh, mak ai. Oh no! Motor ada orang tak ada. Kita tunggu, semua tunggu sampai settle. Ingat nak balik dah, nak bersurai dari sini. Rupanya ada lagi dugaan. Okey. Oh. Okey, kita pergi dulu. Kita pergi ramai-ramai, kita pergi ke bengkel dulu bawa motor si Danish. Ha. Hari ni kita pergi hero Ubah Ukong. Oh, kita punya hero tu. Pendek Ukong. Ya, kita pergi sana. Paling-paling tidak sekarang daripada situ dah tinggal motor dekat mana-mana. Tak adalah tinggal macam kat sini kan. Bahaya Kita pergi sana dulu. Inilah dia. Kita tunggu sampai habis. Mana boleh nak tinggal macam tu je, betul? Okey, ni komen dah sampai daripada Adin. Nampak puas. Tengok macam mana. Boleh settle ke? Tak boleh settle. 2,000 years later. Oh, dah serabek dah aku ha. Bukan settle Settle alhamdulillah. Okey. Bawa part lepas tu settle lah, dah tukar apa semua. Jadi rasa itu je lah penutup untuk kita hari ni. Jadi ada kata-kata lahir? Maghrib wajib rumah. Yeah, maghrib wajib sama rumah. Senang pukul 6 suku, mantap. Maghrib wajib sama rumah. Okey. Itu saja. Jangan lupa like, komen dan subscribe. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye. Dari Lambung pergi ke Botel, hingga bermalam rumah Wan Lebo. Dari Lambung pergi ke Botel, hingga bermalam rumah Wan Lebo.